Okey, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala kita dapat kumpul pada hari ini semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hidayah yang Allah Ta'ala berikan. Uh, Ustaz nak share sikit. Waktu pagi Ustaz akan nampak bangunan yang tinggi dekat KL ni. Antaranya ialah KLCC, KL Tower, TRX dan banyak lagi bangunan-bangunan yang lain. Dan Ustaz terfikir bila Ustaz tengok bangunan-bangunan yang besar ni kan, Ustaz terfikir, siapalah yang buat kerja tu? Siapalah yang punya idea tu? Jadi Ustaz terfikir, maksudnya nak buat bangunan tu susah, tetapi dia bermula dengan satu idea, satu kertas kerja, satu paperwork. Dia bermula dengan idea lah kan, kesimpulan dia. Jadi, apa yang Ustaz nak reflect kan, nak kaitkan dengan kelas UPKK ni? Kelas UPKK ni bermula dengan idea. Idea apa? Idea nak memastikan anak-anak murid Ustaz ni semuanya cemerlang dan berjaya dalam peperiksaan. Siapa yang tak nak cemerlang? Ada tak yang tak nak cemerlang? Tak ada. Semua nak cemerlang kan? Semua nak berjaya tak? Semua nak dapat 8A, 9A tahun ni. Berapa? 9A. 9 kan? Mm-mm. Okey, nak dapat 9A, dia bermula dengan idea. Dia bermula dengan cita-cita. Bermula dengan impian. Kalau kita ada cita-cita dan kita ada impian, apa kita akan buat? Fish Ekal? Kita akan berusaha. Kita akan berusaha sungguh-sungguh. Macam bangunan yang Ustaz tengok tiap pagi itulah. Macam mana nak bina bangunan yang tinggi? Mesti ada orang yang membayangkan benda tu daripada tak ada kepada ada. Betul tak? Daripada tak ada kepada ada. Itu kerja apa? Itu kerja orang yang ada idea. So, samalah juga dalam kehidupan. Syekal, Anas, Hilmi, Ziad, Naufal, Aisyah, Asma, Sumayyah. Dalam kehidupan, ada lagi yang masuk Oh, ada Iris, ada Amy, ada Kisha. Dalam kehidupan kita, kita kena ada impian. Kena ada impian dan cita-cita dan matlamat. Seawal darjah 5, kita dah ada cita-cita. Apa dia? Cita-cita kita ialah dah dapat 9A dalam peperiksaan UPKK. Itu menandakan kita belajar. Menandakan kita baca buku. Menandakan kita faham apa yang kita belajar. Bukan semata-mata masuk exam, lepas exam habis lupa. Nak macam tu ke? Anas? Tak. Tak kan? So, kita nak masuk exam, kita boleh jawab dengan betul dan habis exam kita boleh faham apa yang kita dah belajar. Jadi pada hari ini, pejam celik, kita dah sampai ke tajuk adab tahun 3. Dan adab ni, dia berkaitan dengan benda yang kita kena amalkan. Dia bukannya semata-mata masuk exam, adab dengan orang dewasa dan orang tua. Oh, kita belajar, kena hormat orang tua dan orang dewasa. Tetapi dalam kehidupan kita, kita hormat tak mak ayah kita. Kita hormat tak abang kakak Hormat. kita. Kita hormat tak atuk nenek kita, kan? Jadi maksudnya benda yang kita belajar perlu diamalkan dalam kehidupan kita. Okey, clear tak clear? Faham tak faham? Faham. Clear. Clear ke tak clear ni? Yang lain-lain ni? Clear. Good. Alright. Ada Zafran, welcome Zafran. Ada Amra, welcome Amra. Walaupun Ustaz kenal, Ustaz tak kenal lah muka korang ni. Mana yang kenal aje lah. Yang tak kenal tu minta maaf Sebut nama aje lah. Okey. Adab dengan orang dewasa dan orang tua. Dah belajar ke tajuk ni? Ingat lagi tak darjah 3 hari tu? Ingat lagi tak? Hmm. Okey, kita baca sama-sama. Yang pertama, adab dengan orang dewasa dan orang tua. Pengertian orang yang lebih tua daripada kita atau orang yang seusia dengan ibu bapa kita atau orang yang lebih tua daripada ibu bapa kita. Antaranya adalah ibu, nenek, guru, bapa, jiran, polis, pakcik, makcik, makcik kantin, makcik cleaner, apa lagi?
pakcik JNT, Shopee Press, yang jaga kedai makan, yang cashier, semua tu lagi berusia daripada kita, betul? Pakcik makcik guard, yang mak pak guard yang jaga kat pagar sekolah tu. So bila kita jumpa dengan mereka, apa kita kena buat? Ada adab dia. Ni Islam ni dia ajar adab. Adab ni maksud dia peraturan, etika. Macam tu lah, kita kena beradab lah kan. Adab dengan orang dewasa dan orang tua. Mendahului dengan memberi salam. Mengutamakan mereka dalam setiap perkara. Merendahkan suara dan bercakap dengan sopan. Memanggil dengan nama dan gelaran yang baik. Berlemah lembut dalam pergaulan. Segera menghulurkan bantuan. Okey. Susah ke senang poin-poin tu? Tenang. Kita boleh create aja kan. Kalau kita jumpa orang tu, apa kita buat? Kita kena rendahkan suara. Jangan jerit-jerit. Kita kena panggil dengan panggilan yang elok. Kalau dia panggil, kita kena segera menyahut. Kalau dia tak tolong, kita kena bagi pertolongan. Clear? Itu simple Apakah Ya. faedah? Faedah beradab dengan orang dewasa dan orang tua. Menjadi anak yang soleh, dikasihi Allah dan Rasul. Jiwa menjadi tenang, disayangi manusia. Sebab budak-budak adalah budak-budak. Budak-budak ni, semua ni darjah 5 ni budak-budak lagi. Kan? Jadi, kenalah hormat orang tua. Maksudnya, kalau kita beradab dengan orang tua, kita akan jadi anak yang soleh, dikasihi Allah, jiwa jadi tenang dan disayangi manusia. Dan kalau kita tak mengamalkan adab dengan orang dewasa dan orang tua, apa akan jadi? Apa akibat dia? Akibat dia, kita akan dimurkai Allah, hidup tidak diberkati Allah, menjadi anak derhaka, dipandang rendah dan dibenci masyarakat, hidup tidak bahagia, tidak dihormati oleh orang yang lain. Itu akibatnya. Okey, dalil Quran. Wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aymanukum. Surah An-Nisa ayat 36, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawatan dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Zaman sekarang tak ada hamba dah Okey, doa untuk kedua ibu bapa. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku dan kasihanilah mereka seperti mereka mengasihaniku sejak aku masih kecil. Jadi setiap kali doa kita lepas solat, kita kena doa untuk ibu bapa dan ahli keluarga kita seterusnya. Alright. Dah habis dah adab dengan orang dewasa. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Ada. Susah ke senang? Senang. Senang. Okey. Siapa yang kena bagi salam dulu? Yang dewasa ke yang kecil? Kecil. uh, Sebenarnya kalau dia orang yang sikit bagi salam kepada orang ramai. Patutnya bila dalam kelas, cikgu yang bagi salam kepada semua murid-murid. Assalamualaikum semua. Macam tu kan? Dan kalau orang yang berjalan, dia bagi salam kepada orang yang duduk. Macam tu. Apa lagi? Dan orang yang sebaik-baik orang adalah orang yang memulakan bagi salam. Maksudnya, kita jumpa orang, kita mula berebut-rebut untuk kita jadi orang yang mula-mula bagi salam. Lepas tu salam tak orang tua? Cium tangan. Salam. Lepas solat, dekat rumah ustaz ni lah biasanya, lepas habis solat, baca doa, lepas tu kita salam orang sebelah kita, kan? Salam mak ayah kita lah, kan? Kalau ustaz balik kampung, ustaz salam ayah mertua ustaz, macam tu. Lepas tu anak-anak ustaz, salam ustaz, cium tangan. Best tak macam tu? Salam tu? Best.
Best lah, bahagialah. Orang sayang kita, kita sayang orang. Jadi hidup kita berkasih sayang. Tak ada marah-marah, tak ada stres-stres. Okey, masuk nombor 2 boleh? Boleh. Adab dengan jiran Islam dan bukan Islam. Jiran ni maksud dia apa? Orang yang duduk dekat sebelah rumah kita lah kan? Kawasan perumahan kita. Okey, pengertian jiran. Jiran di sudut Islam. Jiran semua orang Islam. Tidak kira tua atau muda, lelaki atau perempuan yang tinggal berhampiran dengan rumah kita dalam jarak 40 buah rumah, kiri atau kanan, depan atau belakang ataupun dari tingkat atas atau bawah. Jadi 40 biji rumah lah. Kan? Biasanya kita akan kata 40 biji rumah sekeliling kita, maka itulah jiran kita. Tapi macam Ustaz dengan Fish Haikal ni duduk kat rumah tingkat, banyak tingkat ni, banyak blok ni. Tak larat kita nak buat baik kat semua jiran kan. Cukuplah mana yang dekat. Satu floor kita tu and then mana yang kita jumpa. Macam tu lah kan. Jiran bukan Islam. Jiran yang menganut agama selain agama Islam seperti agama Buddha, Hindu dan Kristian. Kita wajib berbuat baik kepada mereka tanpa mengira usia atau jantina. Dekat Malaysia ni, semua orang, Cina, Melayu, India, adalah warga negara Malaysia. Jadi kita kena hormat mereka. Seperti manusia lah. Jangan ejek, jangan kacau, jangan pukul. Jadi menurut Islam pun sama juga. Islam kata berbuat baik dengan jiran. Artinya kalau jiran sebelah rumah kita Cina, kita buat baik dengan dia tak? Buat. Buat baik macam mana? Kalau jumpa cakap good morning aunty, good morning uncle. Ada nak minta tolong angkat barang ke? Macam tu lah kan. Kita jangan, tapi janganlah sampai kita mengiktiraf agama mereka. Kita bergaul macam biasa je, tanya khabar. Uncle sihat ke hari ni? Jogging ke hari ni uncle? Dah makan ke belum? Nah, macam tu lah. So kita Islam ajar kita macam tu tau. Islam ajar kita untuk bergaul dengan jiran bukan Islam. Apa dia Sofia? Kalau jumpa cikgu kat sekolah, salam tu. Oh. Kalau jumpa cikgu kat sekolah, kena bagi salam ke? Kena. Kena salam tangan ke? Tak. Sofia tanya kena salam ke? Tengok keadaan lah. Kalau sesuai waktu tu, sesuai salam, salam lah. Kalau tak sesuai, tak payah salam. Tak jawab salam. Dosa. Dosa. Hukum bagi salam, wajib ke sunat? Sunat. Hukum jawab salam, Wajib. wajib kan? Tapi jangan pula cakap kat orang perempuan, hai, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Itu namanya mengorat. Hai. Okey, seterusnya. Adab dengan jiran, memberi salam atau ucapkan selamat. Sedia memberi bantuan, hormat menghormati sesama jiran. Bertolak ansur, menutup keaiban jiran, bersangka baik. Kalau Ramadan biasanya kita akan buat apa? Kita akan hantar makanan berbuka. Kita hantar apa? Uh, kita hantar kurma. Sumayyah tanya, kalau jiran tu jahat macam mana? Ya Allah, tak payah. Kita janganlah, orang kata apa, kita cubalah elak kan. Kita elak je lah daripada jumpa dengan dia kan. Mana kita boleh tegur, kita tegur. Kan, kita nasihat. Kalau tak boleh nasihat, kita biarkan aje lah. Janganlah nak bergaduh pula dengan jiran tu. Tegur cara elok kan. Okey, faedah beradab dengan jiran, hidup harmoni dan aman damai, wujud semangat bekerjasama, saling menjaga keselamatan diri dan harta, menunjukkan keindahan hidup Islam, menguatkan persepakatan dan perpaduan. Ini poin-poin ni kena ingat Poin-poin ni kena ingat Apa adab dengan jiran, kena bagi salam, menghulurkan bantuan. Kalau nampak dia tengah angkat barang sorang-sorang tu, kita tolong
Uncle Mas sini minta tolong angkat. Macam tu. Kalau ada makanan lebih, kita hantar dekat jiran. Ni pakcik ada makanan lebih dekat rumah. Ni beli buah durian. Kalau ada buah durian lebih, hantarlah kan. Macam tu contoh. So, faedah dia adalah hidup jadi harmoni. Kan? Soalan apa ni? Kalau Soalan. seorang cikgu Cina cakap, suruh bagi salam sebelum masuk. Lepas tu cikgu India pula jangan cakap Assalamualaikum. Okey, kalau dengan cikgu Cina, apa kita akan buat? Kita cakap lah, hai cikgu, good morning cikgu. Cakap macam tu je, tak payah cakap Assalamualaikum. Salam sejahtera, good morning, selamat pagi. Apa khabar cikgu? Happy-happy je lah dengan cikgu tu. Sama juga dengan cikgu India. Kalau tercakap-cakap je lah, Assalamualaikum. Sorry, tersalah sebut. Tapi cikgu tu yang suruh, takkanlah cakap Assalamualaikum kat cikgu tu. Assalamualaikum ni dia lafaz salam sejahtera ke atas kamu. Salam sejahtera ni merujuk kepada kita doakan dia sebab dia menganut agama Islam. Maka sejahteralah ke atas dia. Tapi untuk orang bukan Islam, sepatutnya tak perlu nak cakap Assalamualaikum. Kan? Tapi kalau cakap pun tak ada masalah pun. Tak adalah dosa sangat pun. Okey? Tak berdosa, okey? Maksudnya, it is better lah kita wish je lah yang lain. Hai cikgu, morning. Macam tu. Kalau cikgu tu suruh cakap je lah cikgu. Sebenarnya Assalamualaikum tu untuk orang Islam sahaja. Ha. Kalau kita dah hulurkan bantuan tapi dia cakap tak payah. Yes, Aisyah. Biasanya kita cakap kita hulurkan bantuan. Tapi orang akan cakap, tak apa, tak apa, tak apa. Ha, tak ada masalah pun. Yang penting kita hulurkan bantuan. Okey. Ha. Okey, akibat tidak mengamalkan adab dengan jiran. Sukar mendapat pertolongan. Maksudnya apa? Kalau pertolongan ni, kita kadang-kadang kita susah, jiran tolong kita. Kadang-kadang jiran pula susah. Kita tolong jiran. Jadi ada masalah ke? Tak ada masalah. Kan senang hidup. Contohlah ada orang, oh, ada orang nak jagakan anak lah, nak kena pergi balik kampung ke kerja ke apa. Dia tumpang kat jiran anak kan. Tapi kena bincang lah elok-elok. Contoh kata, nak minta tumpang parking lah kejap. Tumpang parking depan rumah kejap. Parking tak cukup. Contoh. Jadi saling bantu-membantu. Okey, hak jiran yang perlu dipelihara. Tidak menyakiti jiran, menjaga harta benda jiran, memberi kasih sayang dan layanan yang baik, menghormati jiran serta ahli keluarganya, berbuat baik terhadap jiran. Maksudnya, jiran sebelah rumah kita tu, memang kita kena buat baik lah, point dia. Hadis Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyuhsin ila jari ataupun falyukrim jarahu." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Nampak tak? Nabi sendiri cakap, kalau kita beriman, kita kena memuliakan tetamu. Kita kena memuliakan jiran. Kita kena menghormati jiran. Jiran ni tak kisah orang Islam ke bukan Islam ke. Sebab isu dia apa tahu? Sebab isu dia rumah. Kan kita biasa dengar orang sebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Syurgaku ni maksud dia apa? Kita balik rumah, kita mesti kena tenang. Kita balik rumah untuk tenang, untuk happy, untuk tenang lah. Sebab kita dah penat dah pergi sekolah, pergi kerja. Kan? Jiran Nabi, para sahabat lah. Kan? Para sahabat Nabi. Okey, kita siang, macam ustaz lah, keluar pergi pejabat. And then pergi kedai. Balik sekolah ambil anak. Ambil Sofia. And then balik rumah dah penat. Bila balik rumah dah penat, kita kena nak rumah yang macam mana? Yang tenang. Rumah yang macam syurga. Boleh relax. Boleh mandi. Boleh makan. Tengok TV. Boleh sambung belajar. Tenang tak rumah kita? Tenang kan? Cuba bayangkan. Tiba-tiba jiran sebelah berjerit. Woi, jerit-jerit. Oh. Contohlah kalau sorak bola kan. Bola menang. Jerit kuat-kuat. Ataupun dia pasang muzik. Dia pasang radio.
kuat betul muzik dia, dia mengganggu jiran. Ataupun dia pasang apa lagi? Macam-macam lah. Dia ketuk sana, dia ketuk sini, repair rumah dia kan. Mengganggu jiran tak? Iyalah, mengganggu lah jiran sebelah rumah kan. Kita kata kita balik kerja penat. Kita nak tenang-tenang dekat rumah kita. Minum air teh tarik. Ni air teh hijau. Air teh hijau. Tiba-tiba bunyi bising. Kita nak tenang-tenang kan. Tiba-tiba jiran bising-bising. Jadi kita akan marah tak? Yes, kita akan marah. Kita rasa macam tak selesa. Bisingnya orang tu kan. Kita rasa terganggu. Jadi itu maksud dia, dia tidak menghormati kita sebagai jiran. Dan pada masa yang sama, kita juga jangan buat macam tu dekat jiran sebelah kita. Jangan jerit-jerit, jangan lompat-lompat. Belajar tenang ke bukan kena hafal ke? Tak faham Syekal nak cakap apa. Belajar tenang-tenang lah. Jiran saya suka menyanyi, macam mana nak tegur? Tak sedap ke Sumaya? Dia nyanyi kuat-kuat tak sedap ke? Tak apalah. Sekejap je tu kan. Nanti dia penat, dia diam lah. Habis dah adab yang kedua, iaitu adab dengan jiran. Sekarang ni adab dengan tetamu pula. Adab dengan tetamu. Boleh masuk tajuk adab tetamu? Setiap hari cuti dia menyanyi. Ni memang kuat betul ni dia menyanyi ni. Ustaz, betul ke kalau menyakitkan hati jiran, tempat dia dekat neraka? Betul, Amy. Sakitkan hati jiran, yes, betul. Kan Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sesiapa yang beriman dengan hari kiamat, dia kena hormati jiran. Jadi maksud kalau dia tak hormati jiran, dia seolah-olah tak beriman dengan Allah Ta'ala tau. Kalau dia tak hormat jiran, maksudnya dia macam tak beriman. Walaupun Jadi dia buat baik dia puasa siang malam. Yes, itu nak cerita dalam Islam, kita bukan semata-mata ibadah sahaja. Kita dengan Allah Ta'ala, ibadah, zikir je. Dalam Islam, kita kena menjaga hubungan sesama manusia. Faham tak? Kita berkomunikate dengan jiran. Berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, berkomunikasi dengan jiran, sesama manusia. Okey. Sama juga kalau hubungan kita baik tapi ibadah sikit je, yes. Kita kena jaga hubungan sesama manusia, kita kena jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Banyakkan ibadah. Okey, sama juga kalau kes dekat sekolah kan. Dekat sekolah, jiran dekat sekolah kita siapa? Kalau dalam konteks dekat sekolah, siapa jiran anda dekat sekolah? 5B. SBS, SMK. Kalau kelas ada 5B, 5B. 5B, 5D, 5C. 5A. And then ada darjah 4, ada darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 6. Kan? Bilik 5. Bilik guru, bilik sukan, bilik sains, bilik bengkel, seni. Semua tu adalah jiran-jiran lah. Jiran kepada kelas kita. Kemudian kena hormatlah jiran kelas. Mungkin kelas sebelah tengah belajar, kita janganlah bising-bising nyanyi-nyanyi lah kelas kita. Kan? Kita hormatlah kelas sebelah nak belajar. Ataupun kita dalam kelas kita sendiri, ada meja-meja tak? Meja seorang satu ke meja grouping-grouping? Grouping. Okey. Jadi grup yang duduk dekat fish shekal, janganlah kacau grup yang ada Wajdi ataupun yang ada Zafran. Faham tak? Kita hormatlah grup lain. Janganlah nak nyanyi-nyanyi, nak bising-bising, nak borak-borak yang mengganggu kita punya kawan. Okey, kita praktis benda tu. Kalau grup yang sama tak apalah kan, sama-sama buat baca buku. Ada tak orang sini yang suka kacau dia, suka kacau kawan dia? Sofia suka kacau siapa? Tak kacau orang. Sumayah kacau orang tak? Ke Sumayah kacau Sofia? Fishekal kacau orang tak? Anas kacau orang tak?
Dandan tak kacau. Baik. Oh, baik. Bagus ni Fisyikal ni. Okey. Seterusnya, adab dengan tetamu. Adab dengan tetamu. Tetamu ni maksud dia apa? Orang yang datang rumah kita. Ha. Orang yang datang rumah kita ni tetamu. Ada tak orang yang tak suka tetamu datang rumah dia? Ada tak? Kalau tetamu datang rumah je, dia duduk dalam bilik. Ataupun orang datang rumah, dia tengok TV je macam tu. Tengok je TV tu. Ada tak? Tak. Tak boleh tau. Dosa tau. Kan? Kalau tak kenal, salam lah. Sembang lah bagi kenal. Oh, itu kawan ayah, itu kawan ibu. Salamlah dengan kawan ayah tu. Salamlah dengan kawan ibu tu. Cakap saya ni Syekal. Anak kepada ayah saya. Saya handsome tak pakcik? Macam tu. Pakcik ni pun handsome juga. Sembang barulah kenal. Pakcik sokong Germany ke? Ke pakcik sokong Ronaldo? Ronaldo dah kalah tak pakcik? Germany pun dah kalah tak pakcik? Tak pernah tengok bola. Pakcik pun tak minat bola. Pakcik minat apa? Badminton, Lizzie Jia. Saya pun minat Lizzie Jia juga. Pakcik minat motor kecil ke motor besar? Sembanglah Fisyikal. Janganlah tak sembang. Itu namanya memuliakan tetamu. Okey. Tak faham repetition. Okey. Pengertian tetamu. Orang yang datang bertandang atau menziarahi ke rumah kita. Sama ada seorang atau ramai bagi tujuan merapatkan silaturahim, mengadakan perbincangan, berhajatkan pertolongan dan sebagainya. So orang yang datang rumah kita ni kenal ke tak kenal ke, yes, kita kena tegur lah siapa. Kenalah kenal. Salamlah dia, tanyalah nama, pakcik tinggal kat mana? Pakcik hobi apa? Okey, so maksud dia datang bertandang menziarahi kita dengan apa sahaja tujuan. Nak minta tolong ke. Kadang orang nak datang rumah kita, orang nak bagi duit. Dia nak bagi, mes ni ambil duit raya. Saya rasa orang tu tak suka saya. Siapa pula ni Sumayah yang tak suka kat Sumayah ni? Ha. Okey. Jiran. Oh, jiran yang tak suka. Okey. Tak apa, tak apa. Kita cuba kurangkan rasa stres-stres dekat rumah tu. Kita fokus. Okay, fokus kepada kebaikan yang ada. Okey, adab melayan tetamu. Macam mana adab kita dengan tetamu? Yang pertama, sentiasa mengalu-alukan kedatangan tetamu. Memberi layanan yang baik. Menghidangkan makanan dan minuman yang sesuai. Bertanya khabar dan bercakap perkara yang baik. Menunjukkan rasa gembira dengan kedatangan tetamu. Janganlah buat muka masam. Memanglah kita waktu tu kita nak rehat. Kadang tu nak rehat, nak tengok TV, tiba-tiba jiran datang. Bila jiran datang, kita kena layan dia. Kena buatkan air, kena masak kuih ke kan. So kita rasa stres. Jangan tak elok tau kita buat muka masam depan tetamu. Betul, Ustaz cakap. Kan? Kalau kita sakit tak apalah. Kita rehat je lah dalam rumah. Orang tahulah orang nak ziarah kita sakit. Tetapi kalau kita sihat, kalau orang datang rumah kita, kita jangan buat muka masam Buat muka masam tu tahu apa dia maksud dia? Maksud dia kita macam kita tak suka jiran tu. Jadi kita rasa macam nanti jiran tu kata, alah, aku datang rumah kau macam tak suka je. Tak apalah, aku balik lah. Macam tu. Ustaz, kalau kita dah hidang makanan, tiba-tiba dia tak nak makan macam mana? Kalau dia tak nak makan, tak ada masalah. Tugas kita apa? Tugas kita layan dia, salam dia, bagi dia makan, bagi dia minum. Kan? Paling kurang secawan air kosong. Bagi dia air kosong pun itu paling kurang lah. Tak payah nak masak-masak kan. Kecuali kalau dia kata dia memang lapar, kita carilah makanan apa kan. Tapi kalau kata datang tiba-tiba kita cari air satu gelas, air sejuk, air kosong kita bagi dia. Itu pun dah memadai dah. Kita menghormati jiran macam tu. Kalau dia tak nak minum air kosong tu, apa kita kena buat? Bersyukur. Yalah, mungkin dia ada alasan. Mungkin dia tengah puasa. Mungkin dia tengah cut sugar. Mungkin dia tengah diet. Terpulang lah. Kan? Kalau dia kata tak sedap, biarlah dia kata tak sedap. Kan? Kerja kita fokus tugas kita. Sekarang ni soalan ni kata,
Apakah adab dia? Kita kata mengalu-alukan, bagi layanan, tanya khabar, tunjukkan rasa gembira. Kalau dia tak nak minum, tak kisah. Itu bukan tugas kita dah. Tugas kita bagi hidang air tu. Apakah faedah melayan tetamu? Dimurahkan rezeki, dilimpahi rahmat Allah, merapatkan silaturahim, dikasihi masyarakat, diampunkan dosa. Betul, percaya tak? Kan Nabi kata, kan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia kena memuliakan tetamu. Percaya tak orang sebut oh, tetamu datang bawa berkat. Okey, faham tak? So pernah dengar ayat tetamu datang bawa berkat. Sofia pernah Saya, dengar. Siapa lagi pernah dengar ayat tu? saya. Saya tu siapa? Amy. Saya. Sumaya. Eh, Sumaya pernah dengar. Aisyah pernah dengar. Okey, apa maksud tetamu datang bawa rahmat, bawa berkat? Ha, apa maksud dia? Siapa boleh cerita kat Ustaz? Anas. Apa maksud berkat kat situ, Anas? Dia datang tak sia-sia. Okey. Tak Dia sia-sia. datang bawa buah tangan. Amboi, jangan berharap Jangan berharap dia buat pisang goreng. Janganlah berharap. Tapi biasanya orang datang rumah dia bawa durian, dia bawa rambutan kan. Tetamu datang bawa rahmat. Okey, antaranya rahmat tu, antaranya yang ustaz faham lah setakat ustaz hidup ni. Antaranya apa tau? Antaranya rumah kita jadi kemas. Rumah kita jadi kemas. Sebab apa? Ada orang datang, ada orang datang. So kita kena kemas rumah, kita kemas rumah. Jadi rumah kita kemas lah. Kan? Mungkin maksud dia, kalau dia datang rumah kita, maksudnya rumah kita best. Yes, betul. Setuju Sumayah? Ustaz suka datang rumah Sumayah. Sembang dengan ayah Sumayah. Seronok sembang. Jadi kita seronok. Maksudnya rumah kita tu memang best. Memang uh, orang happy datang rumah kita. Orang datang rumah kita tu maksudnya rumah kita ni best. Orang rasa selamat datang rumah kita. Kalau dia buat durian nanti rumah kita bau busuk. Tak ada masalah. Kisha, bawa je apa-apa. Kita janganlah menolak. Kan? Nanti kita pandailah manage. Kita spray ke apa ke. Supaya wangi balik. Kan? Itu maksud barakah. Di barakah ni, macam mana nak cakap? Barakah ni keberkatan tau. Keberkatan ni dia tak tahu nak cerita macam mana. Kadang tu kita pergi rumah orang tu, dia hidang air kosong je. Tapi kita rasa tenang. Kita rasa seronok. Kadang tu, oh dia bagi air sirap je. Tapi kita sembang dengan dia, kita seronok. Tu maksud nikmat jiran ataupun nikmat berkawan ni. Kita rasa happy. Kan? Kita berkongsi cerita. Kan? Ustaz, Ya. kalau tetamu tu nak duduk rumah kita, dia tak nak balik. Macam mana kita nak suruh dia balik? Ya, Salam. Tanya dia nak tidur sini ke? Macam tu. Biasanya, macam mana nak cakap benda ni orang dewasa lah kena deal. Mak ayah kita lah yang kena cakap kat dia. Cakap, kau ni tak nak terbalik ke ni? Macam tu. Yelah, dah lama tak jumpa kadang tu macam hari raya kan. Daripada pagi, tengah hari sampai ke malam. Tak balik-balik lagi. Sebab apa? Sebab sembang. Lama sangat tak jumpa. Biasalah orang tua. Macam ustaz ni suka sembang. Tambah mak-mak tu kan. Macam mana? Tak apalah. Tengoklah. Tengok keadaan lah. Kan. Kalau kita kata kita nak buat kerja. Kita tengah buat kerja. Tiba-tiba tetamu datang. Kita nak buat kerja balik ni. Kita cakap, minta maaf. Duduklah kejap. Saya nak siapkan kerja saya ni. Penting ni kerja saya ni. Macam tu. Kena cakap minta maaf. Macam tu. Apa benda ni Aisyah tulis ni. Kalau orang yang kita tak suka datang rumah kita, lepas tu jeling-jeling kita. Kenapa nak kena jeling-jeling dia? Tak payah jeling-jeling. Okey. Akibat tidak mengamalkan adab dengan tetamu, kehidupan tidak tenang di pulau. Di pulau oleh masyarakat merosakkan perpaduan dan menimbulkan permusuhan. Sukar mendapat pertolongan ketika dalam kesusahan di sisi oleh sanak saudara dan rakan taulan. Adab sebagai tetamu. Okey. Ustaz kalau nak lepak lama sangat macam pukul 1 macam mana? Yang itu kena deal lah. Kena tanya dengan ayah lah. Okey.
Uh, sebagai tetamu. Okey, kalau kita sebagai tetamu macam mana? Kalau kita yang jadi tetamu pergi rumah orang, apa kita kena buat? Tak Memberi boleh memberi duduk salam. lama-lama. Macam mana? Tak boleh Duduk duduk lama-lama. Jangan duduk Cari lama-lama. masa sesuai. Cari masa yang sesuai. Bagi salam, datang dan sebelum pulang masuk ke dalam rumah Bagi tahu setelah dulu nak dijemput. datang. Berkunjung pada masa yang sesuai, mengucapkan terima kasih terhadap layanan yang diberikan, menjamah makanan dan minuman dengan sopan. Yang tadi tu kan. Inform dulu kalau nak datang. Kalau kita pergi rumah orang, orang bagi hidangan, air ke, kuih ke, kita makanlah sikit, jamahlah sikit. Tak habiskan pun tak apa. Walaupun kita tak suka. Walaupun kita rasa macam, tak sedap sangat lah. Tapi makan aja lah, berkat kan. Tuan rumah bagi kat kita makan je. Lagi apa? Kita duduk rumah orang, kita jadi apa? Macam mana sampai ayat tu? Kalau kita duduk rumah orang, kita jadi buta. Macam mana? Kalau lalu rumah orang, saya tak ingat lah. Maksudnya kalau kita masuk rumah orang, kita kena jadi buta. Maksud dia lah kita janganlah tengok. Oh, besarnya rumah dia. Oh, cantiknya bilik dia. Oh, lawanya bilik dia. Oh, ada PS5. Oh, ada MacBook. Oh, macam-macam kan. Maksudnya mata kita ni mengintai. Oh, ada apa kat rumah dia. Oh, ada rantai emas. Oh, macam-macam. Macam-macam lah. Itu dah jadi macam apa? Macam spy. Macam spy. Perhati rumah orang kan. Dan naklah macam tu masuk rumah orang. Kita janganlah nak mengintai-ngintai apa ada dalam bilik, apa ada. Jangan intai-intai. Kalau nak sangat tengok, minta izin. Teringin lah nak tengok bilik awak ni. Melilau-lilau mata tu. Teringin nak tengok. Nak tengok boleh. Rumah ni rumah baru kan. Boleh tak nak house tour. House tour. Nak pusing rumah dia. Kena minta izin. Macam rumah kita lah, tiba-tiba orang nak tengok rumah kita kan. Mungkin kita ada sampah-sampah dalam bilik, pakai pakaian yang kita tak kemas lagi kan. Malulah kita kan. Kalau dia minta izin cakap, oh boleh tapi saya nak kemas kejap Dia kita kemas-kemas lah dulu bilik-bilik kita tu barulah kita bagi dia masuk. Jangan terus masuk je kan. Okey, batas pergaulan dengan tetamu, menjaga pandangan mata, menjaga tutur kata dan tingkah laku, menjaga maruah tetamu, memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat. Yes. orang. Okey, dah habis dah yang nombor 3 ni. Pukul 9 dah. So, maksud dia kalau kita tidur rumah orang, contohlah Ustaz pernah tidur kan, rumah adik-beradik kan. So, kita minta izin lah. Ada tandas ke, nak masuk tandas boleh. Nak masuk sinki boleh, masuk tangan boleh. Macam tu kan. Kita kena minta izin. Masuk rumah orang, kena minta izin. Janganlah terus, kita buat cara rumah kita sendiri. Memanglah tuan rumah tu kata, buat cara rumah sendiri. Buat cara rumah sendiri. Oh, kita pun buat cara rumah sendiri. Tak naklah macam tu. Kan? Kalau luar rumah kata suruh buat macam rumah sendiri, lepas tu buat macam rumah sendiri, dia marah pula. Bukan, maksud dia tak nak kita Malu-malu. segan-segan. Jangan malu-malu kan. Nak apa? Nak kain pelekat. Ambil je. Nak masuk tandas. Nak ambil air. Ambil je. Tapi janganlah sampai kita over. Buat cara rumah kita sendiri. Itu terlalu over. Kan? Macam itulah kisahnya. Okey? So, kalau kita menerima tetamu, kita kena hormat tetamu, layan elok-elok. Memang Nabi yang suruh. Kalau kita jadi tetamu, kita yang bertandang ke rumah orang, pun ada adab dia. Kita kena jaga mata, cakap elok-elok. Jangan sentuh barang peribadi orang. Yes. Kadang ada benda yang mahal-mahal atas meja tu jangan sentuh. Kan? Ataupun budak-budak ada mainan kan. Oh nak main mainan tu. Kalau dia tak bagi jangan ambil. Kan? Kecuali dia kata, mainlah, mainlah. Kalau dia bagi main, mainlah. Tapi jangan minta bawa balik pula. Budak-budak ni dia macam rumah dia kan. Nak main bawa balik rumah. Kalau dia ada kucing, macam mana kalau dia ada kucing? Boleh tak main dengan Minta kucing? izin baru nak main. Minta izin. Jangan curi kucing orang. Jangan nak minta izin pegang boleh. Sebab kita tak tahu nanti kucing tu sakit ke. Kucing tu kotor ke. Tak mandi lagi ke. Ataupun kucing tu memang garang sangat ke. Nanti dia cakar tangan kita ke. So kena minta izin lah dulu. Macam tu lah. Nanti orang tuduh curi pula. Yes. Jangan sentuh barang-barang yang mahal. Kita
Duduk kat tempat yang ruang tamu tu je. Kan? Macam tu. Senang ke susah tentang adab ni? Sofia? Senang. Senang Sofia? senang. 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 Semua orang kata senang, tapi kena baca kena sebut perkataan-perkataan, istilah-istilah dia kan. Faedah dia, akibat dia, kena baca jugalah. Supaya kita jawab dengan teknik yang betul. Kita jangan main jawab ikut hentam kita je, memang kita faham, tapi kadang kita jawab tak ikut buku, tak ikut skema. Okey, Ustaz rasa itu sahaja. Ustaz mana Sofia? Sofia ada tu dekat tepi tu, dia tengah buat kerja lain. Tak apa, dia dengar Amra. Adab ni jawapan dia kena logik kan? Yes, betul. Kena logik. Tapi kalau dia minta dalil, kena bagi dalil. Contoh macam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah Taala dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Itu adalah hadis. Hadis Nabi. Alright. Ustaz rasa itu sahaja untuk malam ini. Ada soalan ke tak ada soalan? Tak ada Akidah Tak lagi ada, tak kurang. ada, tak ada. Alright. Ustaz off dulu recording. Terima kasih Ustaz.